nyata tahun 2025 memperlihat berlakunya lonjakan pada senarai bandaraya mega di dunia. Kalau tahun 1975 hanya memiliki sekitar 8 bandaraya mega saja untuk tahun 2025. Kini terdapat 33 bandaraya mega di dunia. Untuk meraih status bandaraya mega atau mega city ni sebenarnya adalah aspek utama dia berlandaskan demografi, iaitu sesebuah bandar perlulah memiliki lebih 10 juta penduduk bandar. Dan untuk tahun ni, berdasarkan senarai 33 bandaraya mega dekat seluruh dunia ni, 19 daripadanya iaitu lebih 50% daripada senarai itu adalah terletak di Asia. Yang menariknya adalah tempat pertama diduduki oleh Jakarta, Indonesia yang memiliki penduduk bandar paling ramai dekat dunia ni. Itu sekitar 42 juta penduduk. Wow, banyaknya. Diikuti dengan Dhaka, Bangladesh pula menjadi bandar raya mega kedua terbesar dengan penduduk 30 juta orang. Dan Tokyo pula tempat ketiga dengan 33 juta penduduk bandaraya mega. Namun, berdasarkan tinjauan PBB ini mendapati tahun 2050, bukan lagi Jakarta di status pertama, dijangka Dhaka, Bangladesh akan memonopoli tahta tersebut. Meskipun tidak diperincikan berapa puluh juta penduduk bandaraya tersebut, peralihan ini didorong oleh aspek seperti kapasiti bandaraya tersebut sendiri serta faktor penuaan. Ini kerana pada senarai 2050, Tokyo dijangka akan menurun tangga kedudukannya ke 7 dengan 31 juta penduduk bandaraya mega. Apa yang menariknya, tahun 2050 juga turut akan memperlihatkan pertambahan jumlah bandaraya mega di seluruh dunia. Kalau tahun ni kita ada 33 senarai bandaraya mega, tahun 2050 senarai itu akan meningkat kepada 37 bandaraya mega. Dan antara yang termasuk adalah Kuala Lumpur, Malaysia yang dijangka memiliki populasi lebih 10 juta penduduk bandaraya.